Are you sure? Sebenarnya ini yang merisaukan kita lah hari ni daripada daripada IPTA, IPTS, belia lah, golongan belia dan remaja. Budak-budak sekolah umur 12 tahun dah kontak saya. Dah ada keluar nanah dekat dia punya kemaluan. Umur 14 tahun dah keluar nanah dekat kemaluan. So kita akan direct je tanya, you buat seks bila last? Minggu lepas. Tapi dia cakap seorang ke, dua orang ke, tiga orang, tak ada? Itu kita akan korek lah. Biasanya usually dia orang dah biasa dengan multiple person. Yes. Ayo. Lagi kesian kalau baru sekali first time, itu yang dia punya unfortunate, yang memang dia kena. Allah, yelah kan. Kita tak tahu partner kita tu macam mana. So jangan don't take things for granted. Kalau ni kalau belia, senang lah saya nak bagi tahu. You tahu you sexually active, you tahu you pernah terlanjur, buatlah test. Terlanjur sexually aktif itu tolak tepi, memang itu dosa ke apa ke, biar itu benda ada lepas. Yang penting sampai masa buat test. 2 hingga 4 minggu lepas tu buat test. Jangan buat test hari ni you terlanjur, esok you buat test memang negatif. So dia ada tempoh dia, like a window period.